Sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan seseorang itu dengan hasil usaha tangannya sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Nabi SAW, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadih." Tiadalah seorang itu makan makanan tertentu yang lebih baik daripada hasil pekerjaan tangannya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa menjalankan perniagaan adalah sebaik-baik pekerjaan, selama mana perniagaannya itu selamat daripada transaksi-transaksi yang haram seperti riba, gharar, kesamaran, penipuan, tipu daya atau makan harta orang lain dengan cara yang batil. Adanya perbahasan dalam kalangan para ulama mengenai apakah pekerjaan yang terbaik. Sebahagian ulama berpandangan bahawa pekerjaan yang terbaik ialah pertanian. Seperti mana kata Al-Imam Al-Mawardi. Kenapa dengan pertanian? Kerana dia paling hampir dengan pekerjaan yang memerlukan orangnya bertawakal. Kita boleh ambil maklumlah bagaimana dalam pertanian, dialah ibarat petani itu berusaha, sedangkan hasilnya terjamin atau tidak? Tak terjamin. Bahkan pokok tumbuhan itu dia terdedah pada macam-macam cabaran. Boleh jadi mengeluarkan hasil dan barangkali tidak, justru memulakan orangnya supaya bertawakal. Imam An-Nawawi rahimahullah berpandangan bahawa pekerjaan yang terbaik ialah pekerjaan seorang itu hasil daripada usaha tangannya sendiri dengan cara bertukang. Tuan-tuan, apa contoh-contoh pekerjaan bertukang? Secara amnya bertukang maknanya bekerja dengan tangan yang memerlukan usaha dengan tangan. Seperti tukang buat rumah, tukang masak, tukang jahit, tukang menganyam, tukang kebun. Itu pandangan Imam An-Nawawi. Sebaik-baik pekerjaan ialah kerja bertukang. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menulis kitab tafsir As-Sa'di menjelaskan bagaimana para ulama berbeza pendapat. Ada yang melihat pekerjaan pertanian yang terbaik, ada yang melihat perniagaan itu yang terbaik, ada yang berpandangan kerja bertukang yang terbaik. Kemudian beliau mengatakan apa yang dapat disimpulkan, sebaik-baik pekerjaan seseorang itu ialah mengikut kesesuaian dan kebolehan orang berkenaan, selama mana dia bersikap jujur dan tidak melakukan penipuan dan seumpamanya.